nak 5 jari lipat gitu je kaki. Nak kurang-kurang ibu pun tak apa dah, tapi kalau dah ibu dak lipat, hal lain lipat sah juga, nak kena perut anak jari je. Betul ke ada orang kata mazhab Imam Malik kalau pakaian kita kena najis binatang yang halal boleh buat semayang? Betul. Seperti najis benda binatang dia, hak kita sembelih boleh makan. Seperti kena tai ayam. Nah, dalam mazhab Maliki dia kata sah semayang. Nah, kalau binatang tu sembelih tak boleh makan, baru dikira tak sah semayang. Saya ada dengar saat jawab radio Terengganu kita dengan timbalan mufti. Dia kata semayang daim para wali. Betul ke? Betul lah. Semayang daim ni semayang para wali. Cuma nak faham lah. Semayang daim hak mufti ni kata dengan semayang daim hak puak-puak sesak ni pegang. Nah, semayang daim hak mufti ni kata semayang para wali ni maksudnya mereka ingat Allah Ta'ala sentiasa. Faham lagi? Ingat sentiasa di dalam semayang 5 waktu dan di luar semayang 5 waktu. Itu maksudnya daim, kekal. Nak kekal dalam zikrullah. Solat daim hak puak-puak sesak ni kata tak ada solat 5 waktu tapi zikir saja. Ada beza tak? Ada beza. Saya dengar bahawa vaksin yang diberikan suntikan pada bakal haji daripada bahan khinzir. Jika tidak disuntik pada bakal haji akan membawa pelbagai penyakit. Apakah hukumnya? Baik. Kerajaan Arab Saudi mensyaratkan bahawasanya sesiapa yang nak visa ke Arab Saudi, tak kira lah dari mana pun, nak dapat visa baru boleh masuk sempadan Arab Saudi. Sama ada di jemaah haji ke umrah ke, nak pergi lawan bola ke, dia mestilah disuntik dengan vaksin. Nampak? Ya, anti penyakit magnetis. Nampak? Penyakit berbahaya. Penyakit ni banyak di Afrika. Kalau penyakit ni lah. Cuma kebanyakan vaksin yang ada di pasaran dunia daripada babi. Tak banyak yang bukan babi. Banyaknya khinzir. Orang kafir dia kaji. Orang kafir dia buat kajian untuk buat abad dia khinzir tu. Kira kita kurang buat kajian, kita beli hak dia lah. Nampak? Jadi kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia sama sajalah menggunakan vaksin yang sama. Dan kecoh di Indonesia bahawasanya tidak wajib pergi haji jika disuntik dengan vaksin khinzir. Dia tak mahu kena khinzir dalam tubuh dia, dia tak pergi Mekah, tak dosa. Nampak lagi? Melainkan bila ada vaksin yang suci yang tidak najis, maka wajib dia pergi ke Mekah. Kemudian pihak di Malaysia pula ada yang mengambil pendapat satu kaul daripada seorang ulama Saudi yang mengatakan darurah. Tak apalah, babi pun darurah sedikit saja kerana nak berobat. Jadi mungkin benar juga kaul tu. Kalau tidak ada maknanya obat yang standing dengan dia, vaksin itu, babi pun darurah. Faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang masuk dalam hak darurah, terpaksa dengan suntik nak elok penyakit berbahaya ni, tak ada obat yang suci, maka fala isma alaih, tak ada dosa baginya. Dan dia bukan sengaja nak hak vaksin babi, bukan dia pilih. Kalau pilih haram, doktor kata nak vaksin lembu babi tu haji kata babi apa? Faham tak? Itu baru haram dan tidak melampau batas. Jadi kena juga pendapat fatwa ulama Saudi ni. Jadi orang yang tak mau pergi kerana tak mau beri suntik babi ni kena juga. Ada juga sandarannya. Cuma kita nak persoalkan bapa yang kita ni, kerajaan Islam dunia ni, siapa duduk tidak cari alternatif lain. Situ ni duduk lara, duduk main joget, badan duduk main buah musim, duduk main Formula 1, main apa, badan duduk buat jambatan, duduk buat stadium utuh, duduk buat tu habis beratus-ratus bilion, duduk pun cari alternatif vaksin lain untuk jemaah haji sebab dia anggap remeh-remeh benda gini. Apatah kalau apa dia kata, kalau kita berhenti lu main sokang, bola berhenti tu, berhenti lu sampai jumpa satu vaksin yang bukan babi untuk jemaah haji kita. Buat kajian tu. Tu baru betul. Ni dak orang bagi yang hak benda baik molek itu tak murah BPT.
Ya boleh apa Allah panggil orang kafir pun boleh. Panggil pakar-pakar vaksin yang mereka vaksin. Pakar-pakar lah perubatan. Upah dia. Malaysia nak upah cari satu vaksin yang bukan daripada najis. Bayar 10 juta pun. Nah. Pada lewat stadium datang setahun main bola. Ni nak main kan bodoh kapok gitu. Dah. Maknanya. Situ orang nak pertikar. Ada pertikar masalah kawan dia kata ada maaf dah maaf masalah kita tadi tak cari alternatif. Pada berjoget, pada main wayang gambar habis gitu PT. Dan nyanyi ke ayah haji? Cocok tengok masuk. Ayah haji geli sangat babi. Kepala tubuh. Kita ada cukup duit nak buat untuk satu orang je pergi haji. Haji kat ni. Mana lebih afdal kita buat haji untuk diri kita sendiri atau kita buat untuk ibu bapa kita yang telah arwah kerana kita belum buat lagi? Jawabnya dalam bab ni waqaddimu li anfusikum, diri kita dulu. Faham? Diri kita dulu, lepas tu baru kita upah haji untuk mak ayah atau sahabat anda yang lain. Diri kita dulu. Orang nak ambil upah haji pun dia kena haji dia dulu. Dia nak ambil upah haji, dia nak pergi di Mekah, kita nak upah dia. Suruh buat mak kita. Dia pergi buat. Padahal dia tak pergi haji lagi. Dia buat jadi dia haji. Mak kita ada. Haji boleh dia. Pasal orang yang tak buat haji lagi tak boleh buat untuk orang lain. Jadi diri dia dulu. Jadi begitulah maksudnya. Dalam bab gini, bab akhirat kita dulu. Dalam bab dunia orang lain dulu. Dia kaedah gitu. Boleh tak kita buat haji serentak untuk ibu bapa kita dan untuk kita? Ataupun kita kena upah orang lain? Tak boleh serentak itu. Dua tuang sekali haji tak boleh. Tak, satu haji seorang je. Mak 2,000 nak buat untuk ayah pula 2,000, dua orang kena buat. Nampak? Tak boleh nak ating gitu. Kalau ngaji kubur boleh, mak dengan ayah duduk dekat kubur. Kita pergi ngaji Quran, dua-dua dapat rahmat. Tu lain. Boleh buat dua dalam satu. Haji tak boleh. Dia nak pergi haji, nak buat mak dia, ayah dia, tok dia, ni boleh. Seorang sekali buat haji tu seorang siapa dia? Mu ke siapa? Haji ni, hak mu nak ihram ni siapa? Seorang haji dia seorang. Bolehkah kita beli barang yang dijual di Kok Memos dengan bayar dengan sistem yang ditetapkan itu? Kok Memos ni bayar ansuran tak? Dia ansuran ni dibenarkan dalam Islam. Bayar ansuran boleh. Bayar muka dulu 100, lepas tu bulan-bulan 5 riyal, 10 riyal, 100 riyal, kok pandai macam beli motor, beli kereta lah. Ansuran tak haram. Yang haramnya bila kita lambat bayar tu dikenakan denda, naik lagi harga. Hak tu baru haram. Jadi kalau ada jual beli lagu tu, kita tak haram. Orang yang buat jual beli tu dia yang haram. Makan harta orang kot tu. Ansuran boleh dalam Islam. Pasal tak semua orang boleh beli tunai. Beli secara ansuran, bayar muka dulu. Cara beli rumah, jarang orang beli tunai tak. Orang beli ansuran, bayar muka dulu. Rumah 5,000, bulan-bulan 300. Rumah 80,000. 35 tahun. Umpama ni. Tapi kalau jenis lambat bayar, naik lagi bayaran, hak tu memang riba. Diharamkan dalam Islam. Saya sedang menjalani latihan praktikal di sebuah farmasi terkenal di Terengganu. Ahli farmasi tersebut merupakan seorang Cina Kristian yang sangat disegani kerana keramahannya dan sikap perhatian terhadap pelanggan. Beliau juga tahu sedikit sebanyak tentang Islam. Saya teringin benar nak membawanya kembali pada Islam. Saya mengikuti kursus perbandingan agama dan kelemahan kitab Bible. Juga sudah dipelajari. Namun saya masih buntu tentang langkah pertama yang harus saya lakukan untuk membawanya berbincang mengenai agama dan berdakwah, minta tolong. Jadi dia ni nak tarik seorang Kristian supaya masuk Islam.